Bagaimana kalau seorang itu dia melakukan satu kesalahan, kemudian dia dihukum di dunia? Apakah ini bermaksud bahawa hukuman di akhirat akan terlepas? Kita kata bergantung pada keadaan orang tersebut. Yang pertama, sejauh mana dia bertaubat, iaitu dengan menyesal, meninggalkan perbuatan dosa itu, serta berazam untuk tidak kembali melakukan kesalahan itu semula. Kalau orang itu, na'udzubillah, seorang pencuri, ditangkap, dipotong tangan, ternyata bahawa dia tidak pernah serik, dia melihat diri dia nasib tak baik je, jadi memang tidak timbul rasa insaf pun. Ada atau tidak orang macam ni? Kebanyakan penjenayah macam tu. Banyak sahaja yang berulang, repeated offense, kesalahan yang dibuat semula. Ini memang lumrah dalam dunia jenayah, bahawa penjenayah tu ada kecenderungan untuk dia akan buat lagi. Kadang-kadang dah kena tangkap pun, tapi keluar saja penjara, dibawa balik. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tahap tak ada penyesalan langsung. Maka apakah hukuman yang telah dijalankan ke atasnya akan menidakkan hukuman di akhirat? Jelasnya tidak. Bahkan hukuman dunia itu hanya sekelumit berbanding apa yang menyantinya di akhirat. Kenapa? Kerana dia tidak bertaubat. Niat atau keazaman untuk buat kesalahan lagi, buat dosa lagi mungkin ada, atau mungkin tak ada niat pun nak buat lagi, tapi dia merasa bangga dengan kesalahan dia. Dia tak menyesal lah, dia tak bertaubat lah. Maka apakah orang seperti ini akan terlepas di akhirat? Kita kata besar kemungkinannya tidak. Berbanding dengan orang yang buat kesalahan dan ternyata ditegakkan hukuman atasnya di dunia, apatah lagi dengan taubat. Kita sudah sedia maklum bahawa taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu.